Macam mana bos kekal relevan dalam industri perfilman Malaysia ni? Pertama ialah kita kena ada pembangunan modal insan. Iaitu you kena tahu kita membangunkan banyak artis-artis popular, pengarah popular, art script writer dan kru-kru yang profesional seperti DOP. Why? Because kalau industri kita nak kekalkan company, sama juga industri, kita kena ada pelapisnya, kita ada generasi baru. So saya sentiasa boleh katakan sepanjang tahun saya HR saya akan sentiasa recruit practical student. Tiap-tiap bulan kita ada masuk practical student dan tiap-tiap bulan kita ada pemilihan interview untuk pegawai-pegawai yang baru. Dengan ini cara kita baru boleh kekal lama dari segi pembangunan modal insan dan menolong kita idea-idea yang baru sebab generasi baru kan. Betul. Kita tak boleh buat yang lama-lama satu punya bisnes ketinggalan zaman. Kalau generasi yang baru, dialah yang akan present atau mempersembahkan yang cara-cara baru bagi kita upgradekan kita punya pentadbiran. Termasuk idea-idea dan drama-drama series kita pun banyak menerbitkan untuk memberi orang-orang yang berbakat daripada luar. Itu yang sedikit perkongsian saya lah.